kami sebenarnya inspired daripada bila kita pergi kepada tempat-tempat yang mengalami masalah bencana kan. Contohnya banjir lah. Bila ada masalah banjir, airnya banyak. Tapi dalam masa yang sama, population di sekitar yang mengalami masalah bencana alam ini tidak mempunyai akses kepada air bersih. Memang ada setengah-setengah pihak untuk menghantar air bersih ini perlukan transport yang besar dan kemudiannya teknologi tersebut membutuhkan electricity. Jadi ada setengah tempat yang mengalami masalah bencana ini tidak boleh diakses oleh beberapa kenderaan ataupun ada juga mengalami masalah bekalan elektrik. Jadi tidak solve juga isu untuk akses kepada air bersih. That's why kita menghasilkan satu produk yang mana tidak memerlukan tenaga elektrik dan dia sangat kompak lah, sebesar ini sahaja dan ringan, boleh masuk dalam poket semua, boleh bawa ke mana-mana dan kita boleh gunakan contohnya masalah bencana alam maupun kalau kita pergi kepada hiking ke contohnya kan. Untuk situasi emergency kan, ketiadaan air dan contohnya untuk kita filter out ataupun kita menyingkirkan bakteria bawaan penyakit yang berbahaya. Jadi dia boleh menjadi orang kata macam satu first line of defense bagi kita lah. Filter ni Jernih 2.0 adalah produk komersial yang mana proses penghasilan produk komersial perlu melalui daripada awal sehingga prototype dan juga pengujian di persekitaran yang sebenar. Jadi membran tersebut diformulasi daripada bahan asas polimer, daripada pelarut dan juga bahan tambah. Seterusnya kita buat dalam bentuk membran keronggang dan kita masukkan di dalam modul dan kita uji di peringkat makmal. Seterusnya kita akan bawa keadaan persekitaran di luar ke dalam makmal. Seterusnya akan kena uji performance ataupun keberkesanan produk ini boleh survive tak dalam makmal dulu. Selepas berpuas hati dengan hasil filtration, baru kita akan apply pada peringkat persekitaran yang lebih mencabar. Banyak perancangan kami, harapan tu sangat besar. Kita of course lah dari segi efisiensi Jernih H2O ni. Sebenarnya kalau yang produk sekarang kalau dibawa ke tepi pantai tak boleh nak sedut air laut tu disebabkan oleh jenis membran yang kita pakai di dalam Jernih H2O ni. Mungkin ada sedikit formulasi yang kita akan tambah baik dan supaya dia dapat lebih berkesan lah untuk memisahkan bukan sekadar benda-benda terampai tetapi juga yang ions ke macam daripada salt punya ni kan, air daripada air laut contohnya kan, yang tak boleh kita consume lah. Kalau dilihat dari segi tahap commercialization ataupun penjualan tu, kalau boleh kami memang ingin meningkatkan lagi lah pendapatan syarikat melalui Jernih H2O.